I nak tidur bilik you ke tak? Alah, tak ada apa-apa lah yang nak takutkan. Tidur je bilik you. Ada penat. You nak buat apa je? Satu hari ni bukan layan I pun. I dah penat tau layan Karina you. Asyik-asyik komplain. Lepas tu cakap ada benda tak kena lah, tu tak kena lah. Annoying tau tak? Tak memang tak kena kan? You tak perasan ke satu hari you spend time dengan perempuan jalang tu? At least Suraya tu layan I lagi baik dari you layan I tau. You buat apa je kat you? You baru kenal dia kot. Apa je dia buat? Dia bagi I makan. Dia bagi I minum. Dia cakap baik-baik dengan I. Tu kerja dia kan? Dia tuan rumah homestay ni. Kalau you jadi macam Suraya, cakap baik-baik dengan I, treat me nicely, tak ada ni I nak pening kepala macam ni. Sejak kita datang sini, you berubah gila tau tak? Cukup, okay? You balik bilik you and leave me alone. Please.